Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Okey, maaf lupa buka wifi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh dengar tak suara saya? Tenang, sebab takut tak dengar. Boleh dengar ke? Su. Dengar tak suara saya, Su? Siapa tak dinampak? Alhamdulillah. Sebab saya tak nampak apa ni dekat mic yang dekat simbol mic dekat depan saya ni tak dengar. Okey, alhamdulillah. Okey. Kalau dengar alhamdulillah. Okey, kita malam ni insya-Allah kita mula daripada muka surat 80 ya, insya-Allah. Okey. Ada gangguan sikit tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, kepada yang ada buku boleh muka surat 80 insya-Allah. Malam ni kita sambung jenis yang terakhir. Jenis yang terakhir daripada jenis-jenis mustahab perempuan, mustahab iaitu mu'tadah tidak mumayyizah, ingat waktu dan lupa kadar. Itu kita dah belajar sebelum ni, seperti saya sebut. Kalau bermakna dia baru pertama kali tu ada B tu daripada kalau MUB mubtadaah tu dia baru pertama kali. Kalau mu'tadah bermakna dia sudah ada kebiasaan haid ya. Tapi dia tidak mumayyizah. Sebelum ni pun dah terangkan, tidak mumayyizah tu maksudnya apa? Sama ada dia tengok darah semuanya sama sahaja sifat dia. Contohnya 20 hari merah. Ini kita cerita bab istihadah ni. Bukan bab haid, bukan yang darah keluar setakat 15 hari. Kalau setakat 15 hari tu tak kira warna apa keluar pun, darah kuat ada lemah ke, semuanya merah ke, semuanya dikira haid. Tapi ini kita cerita bab perempuan yang beristihadah. Jangan keliru. Kita dah masuk jenis yang ketujuh. Yang kita sebut istihadah 7 jenis tu. Iaitu perempuan yang dikatakan sebagai mutahayyirah. Tapi mutahayyirah dia ni bukan secara sepenuhnya. Kalau yang sepenuhnya tu mutahayyirah ni maksudnya bingung dan juga dia membingungkan. Maknanya dia sendiri pun penipal dia nak selesai masalah dia. Dia juga memeningkan orang nak selesaikan masalah dia. Sebab bila tanya adat dia tak ingat kan. Jadi cuma kes yang terakhir ni, jenis yang ketujuh ni, dia ingat waktu tapi lupa kadar. Ya, kita tengok contoh ya. Sebelum tu saya bacakan takrif yang Ustaz bagi. Iaitu wanita yang pernah keluar darah haid. Bila sebut mu' ya, mu' bukan mubet. Dia bukan B tu. Mu'tadah bukannya mubtadah ya. Mu'tadah maksudnya wanita yang pernah keluar darah haid. Mana dia ini bukan haid yang kali pertama, dia memang dah ada sebelum ni. Sebelum ni tak jadi istihadah, kali ni dia. Pula jadi dia buat hal. Okey. Wanita yang pernah keluar darah haid sebelum ini serta dia ingat waktunya. Maksud ingat waktu ni, maksud dia ingat bila maknanya biasanya haid saya sebelum ni maghrib awal bulan. Itu maksud dia. Sebab kena ingat mu'tadah dia mumayyizah ni kita bersandarkan adat. Tapi bila dah tak ingat adat dia, nak buat macam mana nak selesai? Jadi ceritanya hari ni ialah dia tak ingat kadar dia, berapa banyak haid dia sebelum ni. Adat haid dia semalam berapa hari tak ingat, tapi dia ingat. Saya biasanya mari awal bulan. Ataupun dia kata,
saya memang sebelum ni mari tengah bulan. Ataupun saya sebelum mari 15 hari bulan terakhir contoh. Itu dia ingat waktu mula kan. Itu maksud waktu ya. Okey. Dan terlupa kadarnya. Tapi dia tu jadi maknanya dia ingat waktu tapi dia tak ingat kadar. Kadar maksudnya berapa hari haid dia sebelum ni. Berapa hari biasanya haid dia mari. Kan kita tahu biasanya ustazah saya 7 hari biasa sebelum ni ataupun 6 ke 7 hari. Tengok orang lah kadang dia bertukar begini tapi ada cara dia untuk menentukan adat kita lah. Sebab kita tak boleh ambil figure mana pada kalau haid kita biasanya 6, 7, 8 kan ada ataupun 6, 7 hari. Kita kena ambil satu figure saja bagaimana nak menentukan mana satu adat kita yang kita nak apply bila berlaku istihadah ni dan dia masuk dalam kes yang kita kena guna adat. Dia ada kaedah dia lah ya. Macam saya dah sebut sebelum ni kan. Kita sebut secara ringkas contohnya kalau dia memang konsisten 7 tak apalah kita ambil lah 7 itu sebagai adat dia. Tapi kalau dia tak konsisten katalah 6, 7, 6, 7, 7, 6, 6, 6 macam tu tak konsisten kan. Ada dua figure. Jadi kita kena ambil yang terakhir. Sebelum dia istihadah. Maknanya bulan lepas tak istihadah. Bulan ni istihadah. Ambil bulan lepas apa? 7 ke 6? Kalau 6, 6 lah. Kalau 7, 7. Okay? Tapi kalau orang yang contohnya dia tak konsisten tapi dia tersusun cantik. Kita contoh 5, 6, 7, 5, 6, 7. Macam tu. Dia berlaku dua kali pusingan macam tu. Jadi contohnya bulan yang ketujuh tu dia istihadah. Mana 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 tu melibatkan 6 bulan pertama kan. Susun macam tu 5, 6, 7 5, 6, 7. Jadi pada bulan ketujuh dia istihadah. Pada bulan ketujuh istihadah tu nak pakai mana? Figure 5 ke, figure 6 ke, figure 7. Yang adat yang dia nak pakai sebab dia ada 5, 6, 7. Kan? Sebab apa? Figure bagi contoh 5 ya. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Jadi dia nak pakai yang mana adat dia. Ada di mana boleh kita ikut dan dia usah ikut tak ada peraturan dia. Ya, kalau tu susun satu 5, 6, 7, 5, 6, 7 maknanya 2 kali pusingan. Maknanya 6 bulan lah. Okey, jadi bermakna dia kena ambil figure untuk susunan tu. Kalau bulan 7 kan. Bulan 7 sebab tadi 6 bulan 5, 6, 7, 5, 6, 7. Okey. Jadi bulan ketujuh katalah dia istihadah, dia kena ambil 5 haid, berarti dia istihadah. Bulan ke-8, 6. Bulan ke-9, dia kena ambil 7. Itu contoh ringkas lah. Ustazah bagi kan. Rasa macam dah ajar dulu ni, lupa. Okey. Jadi sekarang ni ceritanya bila dia tak ingat kadar, tak ingat berapa hari, tapi ingat bila kebiasaannya. Kena faham. Bukan hak sekarang ni yang dia ingat. Sekarang ni dia tengah istihadah ni. Bila nak selesai masalah, kita tanya dah sebelum ni berapa hari tak ingat. Kebiasaannya mari bila? Awal kan ni dia kata awal bulan Ustazah. Contohnya lah. Kita tengok kat sini. Hukumnya apa dia? Hukum perempuan ni pada waktu yakin haid adalah haid. Sama seperti yang kita belajar sebelum ni. Yang ingat kadar tapi lupa waktu. Sama je hukum dia. Iaitu pada waktu yakin haid dihukumkan haid. Dan pada waktu yang diyakini suci, dikira suci. Dan saya sebut sebelum ni, apabila waktu yang dikira suci, makna sebelum ni kalau waktu gini-gini dikira suci. Jadi darah yang yang kita kata yang terbit dalam tempoh suci mengikut adat dia yang lepas tu dihukumkan sebagai darah istihadah. Tu kena faham. Jadi itulah makna, tapi bila ngajar tanpa tak boleh nak tunjukkan kalau ada. Saya lah satu tak pandai juga nak buat kan, nak belajar tak sempat situ je. Tak sempat nak nak mencanggihkan diri dengan ilmu moden supaya mudah mengajar. Jadi pakai Leo je lah yang mengajar, tak ada nak pakai nak tunjuk slide ke ataupun nak buat lakaran kan. Okey. Cuma insya-Allah slow-slow kita boleh faham, at least kalau sebelum ni kita pernah tengok ataupun kita dengar dulu kemudian kita kebetulan Ustaz Abu Sama buat kelas tu kita pergi dengar, jadi dia menambahkan macam ni, yang ni ke Ustaz ajar kan. At least kita ada maklumat terdahulu. Okey. Manakala pada waktu ihtimal ni makna kemungkinan, kebarangkalian.
Pada waktu ada kebarangkalian haid dan suci, dia mengambil hukum perempuan mutahayyirah. Apa maksud hukum mutahayyirah? Perempuan mutahayyirah iaitu dia kena ihtiyat, pakai 2 topi sekaligus, orang berhaid dan juga topi haid, sedang haid tapi sedang suci, berjalan serentak. Maknanya dalam konteks sebagai orang haid dia tak boleh buat ini. Dalam konteks dia sebagai orang suci boleh solat, boleh ni semua. Maknanya wajib solat, wajib puasa dan sebagainya kalau yang dibenarkan untuk orang suci lah. Jadi dia 2 topi serentak dalam tempoh yang ada ihtimal, ada kebarangkalian haid dan suci. Seperti mana penjelasan yang lepas. Dalam bab mutahayyirah yang hanya ingat kadar tapi lupa waktu. Bila sebut mutahayyirah tu maksudnya mu'tadah, tidak memayizah. Yang lupa waktu tapi ingat kadar sebelum ni yang kita belajar sekarang ni. Terbalik pula. Dia ni ingat waktu tapi tak ingat kadar. Contoh, seperti contoh ya. Darah haid nurul pada bulan sebelumnya. Ingat, ini adat dia. Sekarang ni dia istihadah. Sekarang ni dia sedang istihadah. Dia mari rujuk ustazah. Ustazah, saya daripada ni hari ke-20 dah ni. Daripada hari pertama sampai hari ke-20 ni darah merah je ustazah. Contoh. Darah merah saja contoh. Jadi kita tahu, maknanya kita tahu dah awak ni dah ada haid sebelum ni. Ada ustaz, memang saya, ni bukan pertama kali. Mana haid sebelum ni. Kita tanya. Ada sebelum ni berapa hari? Tak ingat lah ustazah. Dia kata tak ingat. Okey. Kita bertanya, dah biasa mari haid sebelum ni bila? Dia kata awal bulan. Jadi contoh yang tak bagi kat sini, dia kata darah haid nurul pada bulan sebelum bermula pada awal bulan. Okey. Bila dia? Bulan sebelum ni awal bulan. Okey. Tetapi dia tidak mengetahui kadarnya. Tak ingat berapa. Tanya dah berapa? Tak ingat. Okey. Jadi hukumnya sehari semalam awal bulan. Ingat, sekarang ni dia kata apa? Haid dia awal bulan. Maknanya 1 hingga 15 hari yang pertama. Itu haid dia datang. Sebab dia kata hari awal bulan. Jadi hari pertama hingga hari ke-15. Kan haid 15 malam saja. Itu kita kena ingat. Jadi hari pertama hingga hari ke-15 itulah ada kemungkinan haid berlaku di situ. Haid takkan lebih 15 hari 15 malam. Itu kita kena ingat. Haid tak lebih 15 hari 15 malam. Jadi dia sebut haid dia awal bulan. Jadi haid tak akan melebihi hari yang ke-15. Okey. Sehari semalam awal bulan ialah haid secara yakin kerana sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Kenapa dia kena ambil sekurang-kurang haid? Sebab itu yakin. Adakah dalam tempoh 15 hari 15 malam pertama tu, sebab dia cakap daripada awal bulan, adakah haid dia 2 hari? Ihtimal. Adakah haid dia 3 hari? Ihtimal. Adakah haid dia 4 hari 5 hari sampai hari ke-15? Semuanya kemungkinan. Tapi kalau hari pertama, confirm. Sebab apa confirm? Sebab dia ingat, dia kata dia ada haid. Bukan dia kata tak cukup ubat jantak. Dia kata memang saya berhaid tapi tak ingat berapa hari. So kita kena ambil yang yakin. 1 hari tu confirm haid. Sebab haid sekurang-kurangnya 1 hari. Okey? Separuh yang kedua daripada bulan itu ialah separuh kedua untuk masa hari ke-16 hingga hari ke-30. Hari ke-16, hari ke-30 dihukumkan suci secara yakin. Sebab apa? Sebab dia kata haid dia bermula awal bulan. Takkan haidnya akan berlaku pada akhir bulan sebab dia cakap awal bulan. Dan awal bulan maknanya dia tak akan lebih daripada hari ke-15. Jadi hari ke-16 hingga hari ke-30 dihukumkan suci. Dengan maksudnya kalau bulan ni istihadah sampai 30 hari bulan. 30 hari contohnya. Bermakna darah hari ke-16 hingga hari 30 adalah darah istihadah. Itu maksud dia. Itu yang kita kena faham dalam penyelesaian untuk mutahayyirah ni. Ya? Okey? Kalau maknanya saya minta maaf tapi mungkin yang mendengar dia boleh buat lakaran. Bila saya bercerita tu buat lakaran. Maknanya sekarang kita cerita. Kita sebut dia awal bulan. Bila kata awal bulan, kita kata pada 1 hari bulan lah. Maknanya bermakna dia darah dia, haid dia tak akan lebih daripada hari ke-15. Tak akan sebab haid hanya 15 hari 15 malam. Okey, kita kena faham. Jadi
Adakah haidnya 1 hari ke 2 hari ataupun 15 hari? 2 hari sampai 15 hari itu ihtimal. Tapi 1 hari confirm. Sebab tu dia kata 1 hari yakin haid. Sebab haid tak akan kurang daripada 24 jam. Mesti sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam. Sebab tu dia kena ambil minimum. Tak boleh ambil maksimum. Sebab itu ihtimal. Tak confirm. Mungkin 10 hari, mungkin 7 hari. Sebab dia tak ingat kan berapa kadar dia. Jadi kita ambil yang minimum. Yang tu yakin, confirm kalau 1 hari. Sebab haid tak akan kurang daripada 1 hari. Kan kita kena ingat. Dia memang dia cakap haid. Mana dia yakin dah cukup 24 jam ni. Tapi lebih daripada 24 jam dia tak ingat. Itu maksud dia. Kalau kita nak takbir dalam ataupun kita nak sebut dalam perkataan lain lah. Dengan ibarat kita kata nak mudah fahamnya. Tapi dia kata, dia berhaid tu maknanya awal bulan. Takkanlah dia maknanya betul 24 jam. Semua orang faham kalau darah tak cukup 24 jam bukan haid kan. Jadi secara yakinnya 1 hari memang haid. Hari kedua, 3 sampai ke hari ke-15 tak confirm. Sebab dia tak ingat, tak confirm lah. Okey. Jadi kita kena faham. Jadi yang 1 hari pertama itu yakin haid. 15 hari kedua, hari ke-16 dan 30 yakin suci. Jadi darah darah yang duduk dalam kita kata adat suci dia sebelum itu hari ke-16 dan ke-30 mengikut adatnya dia suci, maka kalau ada bulan ni berlaku istihadah sampai lanjut hari ke-30 maknanya 15 hari ke-16 dan ke-30 tu darah tu dihukumkan darah istihadah. Faham ya? Okey. Jadi so kita nak cerita ni 15 hari pertama ni 1 hari confirm haid. Tak apalah. Tapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima sampai hari ke-15 tu apa cerita? Yang inilah yang disebut tadi bila kita baca hukum dia tu yang berlaku ihtimal haid, ihtimal suci dan ihtimal berhenti. Maka ketika ini dia berhukum dengan hukum mutahhirah. Untuk tempoh hari kedua hingga hari ke-15 dia pakai 2 topik. Topik orang suci dan juga topik orang berhaid. Maknanya dalam konteks suci, dia sebagai orang suci, bila kita sarungkan pakai topi orang suci, dia wajib solat. Kalau bulan puasa dia kena puasa, wajib puasa. Kalau dia sedang mengerjakan umrah, dia sah tawafnya dan yang ada 5 tu solat dan juga yang kita dah bincang sebelum ni. Tapi dalam masa yang sama, bila pakaikan dia pula topi haid, maknanya dia tak boleh bersama suami dia tak boleh baca Quran di luar solat. Maknanya solat tak dia wajib, dan solat boleh lah kan sebab dia wajib solat. Tapi di luar Quran dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh duduk dalam masjid, mana-mana yang dilarang. 10 perkara yang dilarang ke atas wanita berhaid dan bernifas. Ayat tu tak perlulah saya ulas. Okey. Bulat ketiga. Tempoh di antara keduanya itu hari kedua hingga hari ke-15 ialah waktu ihtimal haid, suci dan henti darah. Kenapa dia kata waktu ihtimal? Waktu kemungkinan mana antara 2 hingga 15. Hari kedua hingga hari ke-15. Mungkin haid. Mungkin suci. Mungkin berhenti darah. Kalau darah dia cuma sehari semalam, maka hari kedua, hari ke-15 adalah hari suci. Tapi kalau katakan haid dia 2 hari, kalau mana? Ni kita mana andaian. Haid dia 2 hari, mana hari ketiga adalah suci. Jadi nampak tak? Bila kita lukis tu, mana kita nampak pada 2 hari bulan, kalau haid dia sehari saja, hari kedua suci. Tapi kalau kita ihtimalkan, mana kita andaikan haid dia 2 hari, mana pada hari kedua tu haid. Nampak tak? Jadi 2 hari bulan tu ada ihtimal haid, ada ihtimal suci. Dan juga kalau haid dia hanya sehari saja, mungkin hari kedua tu dia dah suci. Mana? Sebab itulah yang kita faham di sini. Jadi dalam tempoh ini dikira ihtimal haid, suci dan berhenti darah. Kita fahamlah pada minggu lepas bahawa kalau ada ihtimal haid, ihtimal suci dan ihtimal iaitu ada kebarangkalian tarikh ini dia haid. Maka barangkalian suci, ke barangkalian berhenti darah, maka setiap kali solat dia kena mandi. Wajib. Kalau itu pun kalau dia tak ingat lah.
adat dia mandi wajib sebelum ni. Waktu mana? Kalau dia ingat, contohnya, dia biasa mandi wajib subuh contohnya. Memang ni adat dia mandi wajib tu subuh. Jadi, hanya nak buat solat subuh je lah dia mandi wajib. Waktu lain tidak. Ya? Bagaimana saya terangkan pada minggu lepas. Okey. Ada soalan tak? Saya sanggup situ nampak jari saya tak? Okey, tak ada. Okey. Selepas tu, muka surat 81 ada latihan. Okey. Ni kalau fizikal ni best sikit. Kan? Bolehlah saya kita boleh tengok siapa nak jawab semua kan. Bila dalam ni tak apa, kita cuba. Okay. Kita tengok soalan yang pertama. Cuba buat dan cuba berikan jawapan. Situasi pertama. 5 hari hitam, 5 hari merah, 5 hari kuning. Apa jawapan dia? Yang mana satu hit, yang mana satu istiharat. Kena perhati ni kalau di sini diberikan 5 hari hitam, 5 hari merah, 5 hari kuning. Aku try je lah jawab. Saya nak tengok siapa. Maknanya darah dia 5 hari hitam, 5 hari merah, 5 hari kuning. Ada darah merah, ada darah hitam, ada darah kuning. Semua hit. Ahsanti, Saudara Rukaya. Sebab apa? Pertama kali bila kita tengok soalan macam ni, tengok jumlahkan dulu. Kalau masa belajar dengan Maulana Mansur dulu, pertama kali bilang berapa hari darah keluar. Pertama sekali. Pertama sekali. Step pertama. Bilang berapa hari darah keluar. Okey? Jadi 5, 10, 15. Okey? Situasi kedua. 5 hari hitam, 5 hari kuning, 5 hari merah. Mula-mula keluar 5 hari hitam, 5 hari kuning, 5 hari merah. Ini samalah. Semua hit juga kan? Soalan. Okey. Situasi 3. 5 hari merah, 5 hari kuning, 5 hari hitam. Maknanya keluar merah dulu, kemudian kuning, kemudian hitam. Tengok jumlah hari, 5 campur 5 tu 15. Jadi maksudnya kenapa Ustaz bagi soalan macam ni? Supaya kita alert bahawa apabila tengok Ustaz buat susunan darah pun beza ni. Soalan pertama dia hitam, merah, kuning. Hitam, kuning, merah. Merah, kuning, hitam. Tapi semuanya hanya 15 hari. Jadi dia bukan bab istihadah. Dia adalah hit kesemuanya. Tak kira lah ada warna kuat ke, ada tak kuat ke, ada lemah ke, ada 3 warna. Yang penting pertama sekali kita kena tengok bilangan darah keluar. Bilangan hari darah keluar. Selagi mana tak lebih 15 hari 15 malam, semuanya adalah hit. Tu kena pegang tu. Basic ruling dalam hit. Jangan lupa. Jangan bila bersuruh. Kita teruja, belajar darah kuat je ni. Tiba-tiba kita kata, darah hitam. 15 hari baru macam mana nak hukumkan, nak guna kaedah tamlih. Kaedah tamlih, kaedah adat, kaedah 129 yang saja sebelum ni. Hanya untuk bab istihadah. Kalau darah dia tak lebih 15 hari 15 malam, semuanya hit. Okey? Itu. Kena faham. Situasi 4 pun, 5 hari merah, 5 hari hitam, 5 hari kuning. 5 hari kuning, 5 hari merah, 5 hari hitam. Sampailah situasi 6. 5 hari kuning, 5 hari hitam, 5 hari merah. Kesemuanya tu 15 hari saja. Itu semuanya. Jadi kita nak buat cerita lah. Ada orang tanya, Ustazah, saya mula-mula tu darah kuning. Lepas tu baru mari darah merah. Ataupun dia kata baru mula-mula kuning. Lepas tu barulah mari darah. Jadi dia kata kuning tu bukan darah. Dia tahu darah tu warna merah je. Sedangkan darah ni bukan sahaja warna merah tu semata-mata. Ada merah kehitaman atau kita sebut hitam atau kita panggil merah kehitaman itu lalu gelap. Merah sampai nak gelap tu kan. Merah gelap sampai nak jadi hitam. Dia ada hitam. Kalau dalam kitab disebut hitam, merah, perang, itu coklat, kuning, kelabu, keruh. Lebih kurang keruh tu lebih kurang akan. Jadi 5 warna ini ulama sebut dalam kitab dia. Okey? Jadi kita jangan tiru. Step pertama, bila berlaku
Dia tengok darah berbeza-beza ni. Sebenarnya Ustaz bagi contoh 1 hingga 6 ni nak bagi tahu bahawa biarlah warna tu hok mana mari dulu ke, mari kemudian ke, macam mana sekalipun cuma pergi mana. Dia tak melebihi 15 hari, 15 malam. Semuanya haid. Okey. Situasi 7. Malam ni kita buat latihan. Situasi 7. Boleh test lah. Kita kata kita boleh uji diri kita sendiri sejauh mana kita faham. Kita boleh jawab, insyaAllah. Kita dah faham lah tu, ya. InsyaAllah. Okey. 6 hari merah, 16 hari hitam. Saya tanya jawapan dia. Adakah ini mumayyizah ataupun ghair mumayyizah? Tu je saya nak tanya. Adakah ini kes mumayyizah ke ataupun ghair mumayyizah? Saya sebut tu betul lah. Makna kita bila sebut ghair mumayyizah, mestilah buat istihabah. Lupa nak tanya ini. 6 merah, 16 hari. Memanglah lebih daripada 15 hari. Okey. Bila 6 hari merah diikuti dengan 16 hari hitam. Kes ini mumayyizah ke ghair mumayyizah ataupun tidak mumayyizah? Adakah dia kategori mumayyizah ke ataupun kategori tidak mumayyizah? Siapa nak jawab? Mumayyizah. Okey. Saudara Rukaya kata mumayyizah. Ada tak jawapan sama ataupun jawapan lain? Apa nak jawab? Mumayyizah ke ghair mumayyizah ataupun tidak mumayyizah? Ghair mumayyizah tu tidak mumayyizah. Okey, Syahratul Akmi kata mumayyizah lagi. Apa lagi nak jawab? Okey, baru 2 orang jawab. Kak Poh. Nampak tadi nama Kak Poh. Kak Poh, mumayyizah ke ghair mumayyizah, Kak Poh? Ustazah Latifah. Baru 2 orang jawab ni. 6 hari merah, 16 hari hitam. Satu lagi, saya nak tunggu seorang lagi jawab. Mumayyizah ke tidak mumayyizah? Hajah Norella mumayyizah. Okey. Semua ustazah nak rotan. sebab semua salah. Sebab apa salah? Ustazah tak nampak ke tu? Kenapa ustazah kata salah? Ustazah tak nampak ke? Kan ada hitam ada merah. Kan ada darah kuat ada lemah. Betul. Ada darah dan ada lemah. Tetapi Kak Poh jawab JM. Weh mumayyizah. JM tu jangan ingat yang apa ni? Shopping komplek kat Kelang ya. JM weh mumayyizah ataupun tidak mumayyizah. Tengok. Hitam tu berapa hari? 16 hari. Dan kita dah belajar syarat tamyiz darah kuat. Di sini merah darah lemah, hitam darah kuat. Antara syarat tamyiz yang saya duk tekan, kita ingat 3 at least, ingat 3. Maka darah kuat berapa hari? 16 hari. Mana boleh? Bila dia menambahkan syarat tamyiz yang kedua, nombor 2. Darah kuat tidak boleh lebih 15 hari, 15 malam. Jadi sekarang ni dah 16 hari sedangkan syarat tamyiz mesti 15 hari, bermakna dia bukan mumayyizah. Dia adalah ghair mumayyizah. Betul, ada darah kuat, ada darah lemah, betul. Tetapi tak cukup, tak memenuhi syarat tamyiz. Syarat yang mana satu? Syarat nombor 2, iaitu darah kuat tak boleh lebih 15 hari, 15 malam. Ingatkan saya sebut syarat tamyiz nombor 1, nombor 2 berkaitan darah kuat, dia syarat yang menyamai syarat haid. Sebab kita nak jadikan darah kuat itu sebagai darah haid. Jadi nak jadikan darah kuat sebagai darah haid, mesti memenuhi syarat-syarat haid itu tak kurang 24 jam, tak lebih 15 hari, 15 malam. Okey. Situasi 8. Situasi 8. 6 hari merah, 15 hari hitam. Siapa nak jawab? Mana satu haid, mana satu istihadah? Okey, sorry. Sebelum yang tu, yang tadi.
Yang situasi 7. Nah, hari merah, 16 hari hitam, kita kata dia mumayyizah. Jadi jawapan nak jawab mana satu hit, mana satu istihabah. Istihabah, Ustazah. Tengoklah. Dia mubtada'ah ke mu'tadah yang kita dah belajar. Kalau dia mau bertada'ah, guna kaedah 129 yang kita dah baca. Kalau dia mu'tadah, balik kepada adat dia. Kalau adat hit dia 6 hari, maknanya 6 hari merah tu lah hit. 16 hari hitam tu istihabah. Okay? Kalau kita kata adat dia 7 hari, maknanya 7 hari lah. Kita ambil 7 hari, kan? 7 hari hit, selebihnya istihabah. Macam tu lah. Untuk soalan nombor 7. Kalau dia mu'tadah. Tapi kalau dia mu bertada'ah, 1 hari hit, bakinya istihabah. Okay? Boleh? Boleh InsyaAllah. Siapa tak faham? Okey, kita nak pindah pada situasi yang ke-8 ya. Siapa nak jawab? 6 hari merah, 15 hari hitam. Mumayyizah ke ghair mumayyizah? Soalan pertama, mumayyizah ke ghair mumayyizah? Situasi 8 tu, 6 hari merah, 15 hari hitam. Darah dia semuanya berapa hari? 21 hari. Kan? Kesemuanya 21 hari. Kes ni kes istihabah. Confirm. Sebab 21 hari. Lebih daripada 15 hari, 15 malam. Okey. Sekarang ni, dia ni kes mumayyizah ke kes ghair mumayyizah? Dalam kategori mumayyizah ke bukan mumayyizah? Siti Fatimah jawab mumayyizah. Okey. Ada lagi jawapan lain? Ada tak jawapan lain? Mumayyizah Nurul Izzah. Okey. Lagi? Seorang lagi. Hajana yang mumayyizah. Ahsantun. Okey. Sebab apa kita kata mumayyizah? Tengok. Ada darah kuat, ada darah lemah. Okey, bila ada darah kuat, darah lemah, terus zoom pada kuat dulu, tengok. Zoom pada darah kuat, tengok. Cukup tak syarat tamyiz? Di sini darah hitam, darah kuat. Hanya 15 hari saja, tak lebih pada 15 hari. Jadi, cukup syarat tamyiz. Bila cukup syarat tamyiz, kita dah belajar sebelum ni, bila dia mumayyizah, kena pakai kaedah tamyiz. Apa itu kaedah tamyiz? Iaitu darah kuat dijadikan hid, darah kuat dijadikan darah lemah dijadikan istihabah. Jadi bila kita keputusan dia 15 hari hitam itu hid, 6 hari merah itu istihabah. Jadi kalaulah berlaku pada kita seperti ini, 6 hari merah diikuti dengan 15 hari hitam. Jadi kita tahulah kita orang yang mumayyizah. Jadi bila mumayyizah, memang hukum dia darah kuat, dihukumkan haid, darah lemah dihukumkan istihabah. Jadi itu dia sudut nak menghukumkan darah. Mana haid, darah mana istihabah. Bukan kita hukumkan 15 hari pertama haid, bakinya istihabah. Tidak, tak boleh pakai dah kaedah tersebut. Bukan tak boleh pakai dah tu, maknanya sebelum ni betul tak? Memang salah kaedah tu. Selama ni kita duk faham macam tu. Sama juga dengan isu telekon. Lama ni kita duk faham macam ni. Walaupun betul kan kefahaman pasal telekon. Walaupun maknanya ada khilaf telefon, tapi macam saya sudah sikit tak sempat nak nak kait maknanya selama ni kita faham pakai telekon macam ni, tapi bukan tak boleh pakai telekon yang 2 pieces tu boleh pakai. Nak pakai 1 ke nak pakai 2 pieces, pakai je lah. Yang penting kita tutup aurat. Macam mana nak memastikan tutup aurat? Sama ada telekon tu jangan kita biar dia macam mana nak kata terbang, mengembangkan, mana kita ketik je. Bila solat tu, dan bila kita angkat takbir tu jangan angkat dengan kain-kain. Mana kalau kita angkat macam tangan kita di hujung telefon, memang bila angkat tu nampak kan. Tapi kalau kita dalam ni, kita tak angkat pun hujung kita dalam ni. Dan cara terbaik memang cara terbaik kita pakai dengan panjang kan. Itulah maknanya pada saya tak payahlah kita bukan, jangan kita ambil faham solat dengan telekung yang 2 pieces tu tak sah kalau nampak aurat. Kalau tak nampak aurat,
tak ada masalah. So kita yang tugas kita lah memastikan tutup aurat ya. Sebab memang betul sebenarnya kalau kita pertama kalau tudung yang singkat bila dia rukuk dan dia terjentai nak tunjuk maknanya kan kita bila kita rukuk tu kan tudung kita kan bukan melekat ke dada kan, dia akan terjuntai. Dia berdasarkan pandangan seperti yang dihurailah kebanyakan sahaja sama dunia dan sebagainya. Ini kan terbuka. Sebenarnya kalau mana kita tengok mana kalau kita pakai tudung memang boleh nampak daripada sisi ataupun memang sebenarnya terdedah lah tengkuk kita ke ataupun apalah kalau kita tak pakai baju pakai kembal je memang nampak lah. Itu yang nak dihuraikan. Dia tak payahlah kita macam rasa betul lah Kak, saya faham ramai terkejut cuma apa ni apa yang nak ditekankan ialah soal cara kita menutup aurat. Jadi tak payahlah susah hati selepas pakai je telekung tu. Kalau apa ni biarlah yang kita kata yang labuh kan supaya dia tak maksud saya bila kita dia tidak singkat sebab orang yang pakai tudungan ni bila telekung maksud saya telekung tu kalau masa dia rokok kadang-kadang nampak ke belakang sebab singkat kan singkat dia daripada bila rokok tu nampak dia cubalah apa ni kita buat yang terbaik pada saya tak payahlah kita rasa macam susah hati sangat yang kita cuba buat yang terbaik dan dalam website tu pun kata yang sebelum-sebelum ni tak apalah maknanya bukan sampai kena kodok okay? Jadi insyaAllah jadi kita tenang-tenangkan yang penting kita cuba jaga yang terbaik tak payah bergaduh lah jangan pula kata korang lah bila tengok orang pakai telefon paksa solat awak maknanya lain kalau kita tengok aurat awak nampak tadi bila masa awak rokok kita tegar lah kan patutnya gini okay? Melencong sikit tak isu panas. Okey, kita pergi pada situasi 9. Situasi 9. 6 hari hitam, 16 hari merah. 6 hari hitam, 16 hari merah. Mumayyizah ke ghair mumayyizah? 6 hari hitam, 16 hari merah. Adakah memang dia beristihadah sebab apa ni dia mari darah keluar melebihi daripada hari ke-15. Okey. Ustazah Ruqayyah kata mumayyizah 6 hari hitam 16 hari. Okey, mumayyizah. Cik Fatimah kata mumayyizah. Siapa lagi nak jawab? Rahaizan, Ustazah Rahaizan pun kata mumayyizah. Kata ramai dah boleh ni kan sebab tadi saya bila apa ni Nurul Izzah mumayyizah. Janarela GM. Kenapa Ustazah GM? Cuba kita tahu. Nak tahu sikit sebab Janarela ataupun Ustazah Norela menjawab GM. Kenapa Ustazah kata GM Ustazah? Kenapa GM Ustazah? Tak cukup syarat tamyiz ke? Cukup kan syarat tamyiz kan? Hitam hanya 6 hari. Merah 16 hari. Kan? Kalau kita tengok syarat-syarat tamyiz, syarat yang pertama darah hitam tak kurang 24 jam. Confirm lah cukup dah 24 jam kan? Sebab 6 hari. Kemudian okey. Silap. Okey. Tu kita sebab tu kita kena cekap. Kena cekap tengok okey. Bila ada darah kuat, ada darah lemah, stop dulu darah kuat tu. Sebab ingat susunan tamyiz tu syarat tamyiz yang 3 tu. Nombor 1, nombor 2 untuk darah kuat. Nombor syarat untuk darah kuat. Ingat syarat haid, ingatlah syarat darah kuat dalam bab tamyiz tu. Yang terakhir darah lemah nombor 3 walaupun ada syarat keempat yang sudah yang
saya dah sebut sebenarnya, okey. Yang kita dah lepas dah sebenarnya syarat tamyiz yang tu. Okey. Yang ketiga untuk darah lemah itu darah lemah tu berterusan itu tak berselang-seli bersama-sama lah. Okey, jadi ni mumayyizah ya, bukan ghair mumayyizah ya. Jangan nampak 6 hari merah tu, kecuali kalau dekat hitam tu terletak kuning, 6 hari kuning, 16 hari merah. Ya betul GM ya. Hajar Narela ya. Kalau seletak yang hitam tu saya tukar jadi kuning, kemudian seletak dan yang merah tu kekal nama, memang betul GM. Sebab darah kuat adalah darah merah, darah kuning jadi lemah. Tapi di sini ada darah hitam, darah merah, maka darah kuat hitam adalah darah hitam dan darah kuat, merah adalah darah lemah. Jadi cukup syarat tamyiz. Jadi headnya adalah 6 hari hitam. Ya. So 16 hari merah itu adalah istihad. Jadi sebenarnya pada saya kan, bila kita tersalah, macam kita tersalah jawab semua, itu lebih akan menguatkan ingatan kita selepas ini. Bila kita melakukan kesilapan, maknanya kita akan ingat. Kita lebih ingat. Kita lebih ingat insyaAllah. Jadi jangan kita salah. Mana sebenarnya banyak yang kita dapat belajar daripada kesilapan kita. Okey, situasi 10. Situasi 10, 6 hari hitam, 15 hari merah. 6 hari hitam, 15 hari merah. Ini pun istihabah kan, sebab merah saja dah 15 hari kan, campur dengan 6 hari hitam, memang lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey, ni mumayyizah ke ghair mumayyizah ataupun tidak mumayyizah ya. Ghair mumayyizah tu tidak mumayyizah lah kan bahasa Melayunya. Melayu campur Arab. Kalau ghair mumayyizah sebenarnya Arab. Okey. Yang ni mumayyizah ke ataupun ghair mumayyizah. 6 hari hitam, 15 hari merah. Tak ada jawapan. Mumayyizah. Okey, saudara Rukayah kata mumayyizah. Siti Fatimah mumayyizah. Mumayyizah Hajaran Laila. Okey, siapa lagi? Cubalah yang lain. Yang lain cuba jawab. Okey, Syahratul Akimi mumayyizah. Okey, Ahsan Tunna. Okey, boleh nampak dah kan? Okey, Ukari mumayyizah. Dah nampak kan? Bila kita ada pertama sekali bila kita tengok darah terlebih pada 15 hari 15 malam, kita cari ada darah kuat dan darah lemah. Bila ada darah kuat darah lemah, cek syarat tamyiz cukup ke tidak cukup, pakai kaedah tamyiz. Tak cukup, pergi tengok kepada wanita tu, dia mau bertadaah ke mu'tadah. Kalau mau bertadaah tu pakai kaedah 1/29, itu satu rehat 29 hari siabah. Kalau dia mu'tadah pakai okey, Intan semua betul insya-Allah. Alhamdulillah. Saudara Haizan pun betul. Okey, mumayyizah. Jadi headnya yang 6 hari hitam tu lah. Yang 15 hari merah adalah istihabah. Okey. Saya nak stop dulu sebelum masuk kepada situasi ke sebelah. Jadi tadi kita tengok dari sudut dia mumayyizah ke tak mumayyizah. Dan juga mana satu head dan mana satu istihabah. Okey. Sekarang daripada kes-kes yang kita bincang tadi, ada yang diputuskan head, ada yang putuskan istihabah. Saya nak pergi kita tengok pada situasi yang 10 ni. Kita putuskan 6 hari head, 6 hari hitam yang pertama tu head, 15 hari merah tu sebagai istihabah. Dia ada tak kesan dia dari sudut qada solat? Ada. Pada hari kejadian kita tak akan solat daripada hari pertama hingga hari ke-15, betul? Kan? Okay. Pada hari kejadian kita tak akan, kenapa saya sebut pada hari kejadian, kita tak akan menekisnya ke istihabah. Ke istihabah ni kita hanya tahu setelah darah lebih daripada 15 hari 15 malam. Mana sebelum ni daripada 1 hingga 15 memang kita berhukum berdasarkan zahir ketika itu, iaitu kita belum melepasi hari ke-15, maka semuanya dikira haid.
kita takkan solat. Ya, maknanya walaupun hitam bertukar kepada merah, kita takkan solat sehingga hari ke-15. Darah keluar hari ke-16 begitu. Oh, saya beristihadah. Jadi 15 hari tu tak solat dah. Itu yang maksudkan pada hari kejadian. Pada hari kejadian kita tak solat sampai 15 hari. Tapi bila kita beristihadah, kita dah belajar, kita tengok darah kita, ada darah kuat, ada darah lemah, dan kita kata ini kes mumayyizah. Dan bila kita kata ini kes mumayyizah, hukumnya apa? Darah kuat haid, darah lemah istihadah. Kita pun cek darah kita, oh hanya 6 hari saja darah kuat. Itu darah hitamnya hanya 6 hari. Darah hitam ni mewakili darah kuat lah. Kes ni contohnya kan. Okey. 6 hari sahaja. Jadi bermakna hari ke-7, hari ke-8, ke-9, 10 sampai hari ke-15 tu kita tak solat masa hari kejadian kan? Bermakna apabila diputuskan. Sebab dia kata 6 hari kan? Dia kena qada hari ke-7, 8, 9 sampai hari ke-15 tu. Ya? Hari ke-7 sampai ke hari ke-15. Dia kena qada solat dia. Tapi 6 hari pertama tu dia tak perlu qada. Ya? Betul Siti Fatimah. Kena. Sebab tu kita, bila kita belajar ni, makna kita tahu. Mana kita boleh tengok selama ni kita silap ke betul ke yang kita buat kan. Betul tak? Selama ni kita duk pegang 15 hari tamahid, 15 hari kedua baru istiadah. Kita kata kalau berlaku darah mari hari ke-16, hari 16 tu dan ke atas tu adalah istihadah. Kita 15 hari sebelum tu, sedangkan ada kaedah dia. Kita kena tengok, dia tu mumayyizah ke, dia tu mumayyizah ke. Apatah lagi kalau dia jadi mutahhirah yang kita duk belajar sebelum ni, ada kaedah dia. Kan? Okey. Boleh faham kan? Dia kena ada kesan dari sudut qada solat. Mana-mana yang pada hari kejadian kita tak solat, tapi sebenar-benarnya dia adalah darah istihadah, maka yang diputuskan darah istihadah itu, yang pada hari kejadian kita tak solat, mana diputuskan sekarang. Sebelum ni kita berhukum bahawa dia ada haid. Maka ketika itu, betul dah ketika itunya. Kan? Sebab tu, bila beristihadah ni, kadang-kadang dia bertukar. Kita kena tukar hukum. Sebelum ni kita hukum haid. Bila beristihadah, kita pakai kaedah. Tukar balik. Darah tu sebenarnya bukan darah haid. Darah tu darah istihadah. Jadi mana yang dia butuhkan darah istihadah tu yang kita kena kita kena qada. Setakat hari ke-15, sebab hari ke-16 biasanya kita mandi dan kita solat. Jadi tak perlulah qada yang tu kan. Okey, faham InsyaAllah. Okey, situasi ke-11. Sebenarnya situasi ke-11 ni bila tiga contoh sebelum ni ataupun situasi sebelum ni 2 blok darah. Mana ada 2 blok saja. Situasi ke-11 ni 3 blok darah. 3 blok darah. Yang ni mungkin kalau belajar dengan Maulana Mansur, dia akan dalam buku dia tu ada sampai 4 blok darah, dan kalau darah berselang semua ada. Tapi dalam buku Ustaz ni sebab dia macam nak beri pengetahuan asas, tapi latihan dia merangkumi situasi-situasi yang tak situasi-situasi yang tidak dirangkumi secara detail sebelum ini. Dia beri basic sahaja. Sebab tu buku ni buku tahap pada saya untuk intermediate. Kalau yang peringkat advance tu yang buku Maulana Mansur tu yang detail. Ada yang ngaji dengan Maulana Mansur 3 tahun tak habis-habis lagi. Sebab memang apa dia hasil. Contoh banyak. Banyak situasi. Okey, kita try tengok tak apa. Kita try tengok. Sebab tadi mudah. Hitam, merah. Sekarang ni 2 blok darah. Sekarang 3 blok darah. Situasi ke-11. 6 hari kuning, 6 hari merah, 15 hari hitam. Memang ini bab istihadah sebab darah lebih daripada 15 hari. Cuma adakah ia kes mumayyizah ataupun tidak? Adakah mumayyizah ataupun bukan mumayyizah?
Siapa nak jawab? Salah tak apa. Yang takut untuk okay. Ustazah Ruqayyah Mumayyiza lagi. Mata laju tengok. Scan. Rahaizah Mumayyiza lagi. Ustazah Rahaizah. Dan Ariela Mumayyiza lagi. Okay, Fatimah Mumayyiza. Apa lagi nak jawab? Ustazah Hamidah pun Mumayyiza. Okey. Semua betul. Tahniah. Bila kita tengok tu, tengok. Yang mudah je. Bila ada darah kuat, darah lemah. Ustazah ni ada darah kuat, ni ada darah lemah dan darah paling lemah. Nampak tak? Hitam, kuat, merah, lemah, kuning, paling lemah. Jadi Ustaz bagi mula-mula kalau 6 hari kuning, diikuti dengan darah merah 6 hari, kemudian terakhir 15 hari hitam. Cukup syarat tamyiz. Ya, insan pun betul ya. Cukup syarat tamyiz. Bila cukup syarat tamyiz, maka kita kena pakai kaedah tamyiz. Jadi, yang darah haidnya adalah 15 hari hitam. 6 kuning dan 6 merah itu adalah darah istihadah. Nampak tak? Ya? Bila istihadah bermakna kalau kita lupa pada hari kejadian 6 hari pada hari 12 hari ini yang 6 hari kuning 12 kan sampai hari ke-15 kita tak solat kan? Jadi tiba-tiba bila darah kita keluar lebih daripada 15 hari tengok hukumnya apa? Bukan yang kuning tu haid, bukan yang merah tu haid, tapi yang hitam tu sebenarnya haid yang berjumlah 15 hari. So, 6 hari kuning dan 6 hari merah tu kena qada solatnya. Kena qada semula solatnya. Sebab kita tak solat masa. Berdosa tak kita solat? Tak berdosa. Masa tu kita pada hari kejadian tu kita berhukum berdasarkan zahir. Bukan darah tu merah yang tunggu dulu. Saya nak awak kena solat, awak tak boleh. Sebab apa? Saya akan keluar pada hari ke-16. Tak ada pun darah cakap kat kita macam tu ya. Kita tak akan tahu kita beristihadah kecuali setelah darah keluar pada hari ke-16. Maka selagi mana darah itu duduk dalam kita kata apa? Lingkungan 15 hari 15 malam itu kita kena berhukum. Mana zahirnya dia adalah darah haid. Tapi bila dah berlaku darah lebih pada hari ke-15 itu yang kita kena review balik. Tengok dia memayizah ke ataupun dia tidak memayizah. Memayizah mudah. Pada saya memayizah mudah. Ambil darah kuat haid lemah tu. Sama juga kalau saya tukar ni. Kalau saya tukar contoh yang situasi sebelah tu, saya tukar 15 hari hitam, 6 hari merah, 6 hari kuning. Sama juga hitam tu juga yang jadi haidnya. Yang merah dan kuning yang selepas tu dijadikan istihadah. Nampak? Okey, tapi selamatlah, tak payah qada. Sebab apa? Sebab berbetulan, sebab contoh yang saya terbalikkan, 15 hari hitam diikuti 6 hari merah dan diikuti dengan 6 hari kuning. Contoh yang situasi belah tu, saya tukar. Tak buat kuning dulu, diikuti merah, kemudian diikuti hitam. Saya terbalikkan. 15 hari hitam, 6 hari merah, 6 hari kuning. Oh, dia beristihadah. Tengok okey. So, 15 hari hitam, yang pertama itu adalah dikira haid. Pada hari kejadian, dia tak solat dan dia hukumkan hari qada. Jadi berbetulan, jadi tak ada lah qada kat sini. Tak ada timbul isu qada. Kan? Tak timbul isu qada. Jadi tak payah qada lah. Sebab berbetulan yang dia berhukum secara zahir sebelum ni, bila diputuskan keistihadah dia ni, memang 15 hari pertama itu adalah haid. Sebab kebetulan ketika itu darah kuat. Nampak? Okey? Saya harap jelas. Contoh yang saya terbalikkan. Kalau contoh yang Ustaz bagi tu, kita kena qada 6 hari kuning, 6 hari merah. Sehingga mana 15 hari pertama tu,
Sorry, 6 hari kuning dan 6 hari merah tu kena qada. Tapi hari ke 13, 14 dan 15 tak perlu qada sebab memang dijatuhkan ia sebagai hikbah. Okey? Dan bila saya terbalikkan 15 hitam diikuti darah merah 6 hari, seterusnya 6 kuning, jadi tak ada qada langsung. Okey, tak ada qada langsung. Kenapa tak ada qada langsung? Sebab 15 hari hitam yang dihukumkan haid mengikut kaedah tamyiz ini berbetulan sama dengan yang dia expect, maknanya yang kita kata yang dia hukum secara zahir sebelum. Maknanya yang dihukumkan sekarang tu tally dengan hari kejadian. Pada hari kejadian 15 hari pertama dihukumkan haid. Apabila diputuskan ke istihadah dia 15 hari pertama itu adalah haid. Jadi tak ada isu qada lah. Harap-harap boleh faham insya-Allah. So kita berhenti setakat contoh yang ke-11. Jadi kalau ada masa, banyak contoh tak bagi ni. Kita akan, maknanya lepas ni kita akan fokuskan sebab saya suka kita memahami contoh kita tengok contoh-contoh ini untuk memberi kefahaman kepada kita. Okay, insya-Allah moga-moga makin kita mengulang. Ramai yang dalam ni yang bukan baru sekali dia belajar, bukan baru 2 kali, mungkin lebih 5 kali, mungkin setiap kali kena kalau tempat dia Ustaz Abu Samah pergi, mungkin dia pergi dengar, mungkin Ustaz mengajar pun dia dengar, mungkin YouTube pun dia banyak ulang-ulang, insya-Allah lama-lama faham dan boleh berkongsi ilmu dengan. Okey. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Sungguh maaf kalau ada salah silap. Okey, aku lepas lihat wa astagfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.